Okay, jadi kenapa kita nak kena belajar buat konten video dan kenapa konten video ni sangat penting untuk social media kita, terutamanya kepada orang berniaga lah. Yang pertama sekali, video adalah senjata utama untuk branding, trust dan juga untuk kita influence orang. Lagi banyak visibility yang kita boleh buat bagi orang nampak, lagi tinggi trust orang terhadap kita. Sebagai contoh, produk ataupun servis kita bukan kita seorang je yang jual. Macam for example, macam bengkel nak repair kereta kan, cat, ketuk apa semua, bukannya kita sahaja ada, orang lain pun ada juga. Tetapi perasan tak, ada setengah-setengah orang dia sanggup nak pergi juga kedai tu walaupun jauh. Sebab dia dah ada trust. Pertama, nak dapatkan trust tu macam mana? Mungkin by recommendation. Okay, bolehlah nak dapat recommendation tu kita kena ada existing customer dulu. So, orang yang dah berpuas hati dengan kita, dia akan recommend kepada orang lain. Tetapi macam mana kita nak besarkan lagi pool of audience, of prospect tu, supaya lagi besar, lagi banyak dia boleh recommend lagi kepada orang lain. Jadi, top of the funnel tu kena betul dulu. Kita nak dapat lagi ramai orang datang, cuba, kenal dan make use of our product or services. Dari situ nanti akan berlakunya word of mouth punya marketing lah. Tapi nak dapat word of mouth punya marketing tu, kenalah kita bagi servis yang bagus.